Hari ini saya akan tunjuk macam mana cara nak membuat kutipan PIBG di Web Manage. Pertama, anda perlu tekan Fund Collection dan tekan butang tambah dan sila masukkan tajuk, iaitu sebagai contoh saya letak PIBG 2026 dan tarikh bermula bayaran dan tarikh berakhir bayaran. Anda juga boleh masukkan fail, sebaiknya fail PDF, dan description anda boleh letakkan apa-apa arahan. Dan untuk collection type, sila pilih fee payment dan sila masukkan jumlah yang perlu dibayar setiap ibu bapa kepada sekolah sebagai yuran PIBG. Seperti contoh, saya masukkan RM10 dan tekan publish. Itu sahaja.